Korang jap, Daus nak tunjuk something yang ramai tak suka tunjuk. Untung emas Daus dulu pernah naik sampai floating RM8,000. Tahu tak sekarang berapa? Tinggal RM4,000 je sekarang ni. And dia turun pun dalam masa berapa minggu je tau. Separuh terus hilang. And ramai orang kan, diorang suka tunjuk bila untung je. Bila naik terus buat posting. Tapi bila turun senyap, hilang. Tapi kalau Daus nak korang nampak, yang emas ni dia boleh turun juga. Sebab ini adalah realiti sebenar bila kita melabur. Bukan semua hari hijau. Tapi janganlah pula salah faham. Yang Daus ni tak adalah rugi modal. Duit pokok Daus, duit modal Daus masih lagi selamat. Malah masih lagi sedang mengalami floating profit sebanyak 21% ke atas modal Daus. Yang turun itu hanyalah sekadar Daus punya untung yang paling puncak sekali. Bukannya duit asal Daus. Sebab tu Daus relax saja sekarang, tak panik. Emas memang macam itulah. Ada masa dia naik dan ada masa dia turun. Itu biasa. And Daus ni pun tak hentam masukkan semua modal Daus serentak dalam satu waktu. Untuk apa? Untuk teka harga yang paling murah, which is boleh buat tapi susah untuk reliable ataupun konsisten long term. So apa yang Daus buat, Daus mula dengan kecil, hanya perlu konsisten sahaja setiap bulan. So apabila harga turun, Daus invest macam biasa and then Daus teruskan pegang hodl emas tersebut, tidak sell, tak cut loss. Sebab fokus Daus adalah untuk kaya jangka panjang, bukannya Daus nak kaya esok terus. And then fund yang Daus pilih dekat Versa ini ialah Versa Gold, yang mana nama fund sebenar adalah Aham Syariah Gold Tracker Fund. So sudah pastilah dia patut syariah dan korang boleh start dengan jumlah yang kecil saja dulu. Tak payah nak tunggu kaya dulu baru boleh invest. Jadi kalau korang nak daftar Versa, pastikan korang daftar Versa guna link Daus di bio and then masukkan kod VDAUSDK sewaktu korang daftar supaya korang mendapat free reward sebanyak RM10 dari Versa. Tapi korang kena cash in minimum lah RM100 ke dalam mana-mana fund yang ada dalam Versa yang korang suka, yang korang faham, and pastikan dululah korang dah betul-betul faham apa yang korang nak invest tu. Dan ingat ya guys, video ini bukanlah nasihat kewangan. Semua pelaburan ada risikonya, di mana kalau korang boleh untung, maksudnya korang boleh rugi juga. Jadi guys, itu sahaja daripada Daus. Jangan lupa like, komen, follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.